Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah bahulu butter. Ini bahan-bahannya: butter 100 gram, gula kastor 150, telur kalau A letak 3 biji lah, kalau B atau C letak 4 biji Kemudian kita ada vanila, tepung kek naik sendiri ni 200 gram kita ayak ataupun kita sangai. Kalau kita ayak 2 kali tak perlu sangai Okey, sekarang kita ayak tepung kita. Ayak pun okey juga. Tapi kalau sangai pun bagus Okey, ayak. Selepas ayak, ketepikan dulu. Kita mixer pula butter dengan gula hingga kembang. Okey, hingga kembang putih. Warna dia bertukar warna putih. Kemudian baru kita masukkan telur satu. Kita masukkan telur, masukkan vanila. Telur masukkan satu-satu Lepas tu masukkan kita punya tepung. Terus aja mixer Masukkan sedikit susu peros 3 sudu makan susu segar Sikit-sikit lebih kurang 3 sudu makan saja. Okey, sehingga kita dapat adunan seperti ini Ni dah boleh kita bakar Masuk dalam piping plastik dulu. Sekarang kita dah masukkan dalam kita punya piping plastik ni. Okey, kita masukkan acuan bahulu. Acuan bahulu ni kita dah panaskan terlebih dahulu. Dah letak sedikit minyak Panaskan dalam oven lebih kurang 5 minit. Rasa dah panas tu keluarkan dan bolehlah kita pipekan kita punya adunan tadi. Okey, kita pipekan begini senang je Bismillahirrahmanirrahim. Kita. Okey. Jangan penuh sangat nanti penuh kadang dia melimpah-limpah pula. Okey, macam tu dah okey dah tu. Okey, kalau bahulu butter ni dia nak keluar pun senang aja. Nampak tak? Langsung tak melekat. Cantik sangat kejadian dia. Nampak? Dia tak melekat pun. Pelan-pelan nampak. Cantik kan? Saya buka lagi satu. Cantik, lembut, gebu. Tak keras lah sebab kita letak butter kan. Tengok, kita dah terbalikkan semua. Nampak cantik sangat, gebu. Okey, semua dah masak. Ini dah sejuk. Kita letak dalam bekas. Nak simpan Ini panas lagi. Kita sejukkan dulu. Baru kita simpan beginilah rupanya dia dah masak. Sangat lembut tau. Macam ni kek butter. Rasa dia macam tu lah, macam kek butter. Okey, mari kita tengok kat dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kat luar dia macam garing sikit. Kat dalam dia lembut sangat. Nampak tak? Memang sedap bahulu ni. Bahulu butter. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.